Pertemuan pertama antara Zul Arian dan Sarah Andrea di lapangan terbang Melbourne telah mencetuskan permusuhan yang tidak dijangka. Salah faham yang berlaku membawa kepada pergaduhan berterusan sehingga mereka sekali lagi ditemukan di dalam sebuah pesawat yang dipandu oleh Arian sebagai kapten. Keadaan menjadi semakin tegang apabila Andrea memiliki bukti yang mampu mengancam kerjaya Arian. Dalam usaha melindungi dirinya, Arian bertindak menghasilkan bukti tersebut dengan harapan hubungan mereka berakhir bersatu. Namun takdir terus menemukan mereka sehingga kebencian antara kedua-duanya makin menebal. Segalanya berubah oleh keluarga memutuskan untuk menjadikan mereka dalam sebuah perkahwinan yang diatur. Walaupun masing-masing menolak, mereka akhirnya bersetuju untuk berkahwin atas dasar sebuah perjanjian yang hanya akan berlangsung selama sebulan. Persoalannya, mahukah dua insan yang saling membenci hidup sebumbung tanpa mencetuskan peperangan setiap hari? Atau benarkah kata orang, kebencian yang terlalu mendalam akhirnya mampu tukar dengan cinta? Sekian.